nak share lah pendapat aku selama aku pakai berbagai jenis aircon lah. Aku pakai Daikin, aku pakai Samsung. Tapi yang terbaru ni aku baru install brand Coway. Okay, tengok brand Coway. Dan dia ada dua apple filter, tengok dua apple filter, dua sensor habuk lah. Dia baca kita punya habuk berapa tebal dia punya habuk tu. Aircon yang model biasa, standard punya aircon yang tak ada UV light ni, dia punya coil ni cepat kotak lah. Disebabkan dia ada UV light, lampu biru ni, dia tembak coil ni, dia bagi mati kuman dengan lambat lah. Dia punya habuk tu nak lekat dekat dia punya coil ni. So kat sini 1, 2 lah, dia bagi 2 UV light. Aku pakai Daikin weh. Daikin aku buka level 1 weh. Level 1, level 2 memang kuat dia punya blower dia weh. Nampak dia punya propeller dia pun 1 je weh. 1 ya, dia tumpul kat sini lah. Tak boleh lawan antara Daikin. Lepas tu lah aku buat changeover. Nampak ni Samsung. Siang aku pakai Samsung, malam aku pakai Daikin. Kadang tu ada hari aku tukar, siang aku pakai Daikin, malam aku pakai Samsung. So 24 jam aku on. Aku compare dengan brand Daikin. Daikin jauh lebih power lagi lah daripada Coway ni. Yang orang yang jarang guna aircon, yang kadang-kadang buka untuk waktu malam, aku rasa lebih korang ambil Daikin ataupun Exxon. Kecuali kalau korang renjan hari-hari buka 24 jam macam aku, 6 bulan sekali nak kena servis sebab habuk kan. So aku terpaksa ambil Coway sebab termasuk dia punya package 6 bulan sekali diorang akan main servis. So tak payah aku nak fikir-fikir pening kepala sebab aku memang renjan aircon dekat bilik sebelah. Aku buat 2 changeover.